Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak saya susah nak belajar dan cepat lupa. Ada doa untuk anak bijak? Okey Wan, okey. Untuk anak yang mudah lupa, dia baca kan lambat nak ingatkan. Okey, Ustaz akan kongsi dengan semua. Ada satu amalan yang mana untuk Ustaz terima daripada almarhum Tuan Guru Haji Hamzah Padangkala. Dia beritahu, anak dia semua memang cemerlang. Okey, tuan-tuan baca apa? Pada waktu pagi tuan-tuan baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Setakat tu aja. Berapa banyak? 100 kali. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Setakat tu saja. Kemudian tambah lagi Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim 100 kali. Anda baca itu 100 kali selepas subuh dan 100 kali selepas asar. 2 kalilah. Ustaz ulang balik. Tuan-tuan baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri 100 kali, Rabbi yassir wa la tu'assir 100 kali. Bagi anak amal, kalau dia dah dewasa, bagi dia amal. Kalau dia remaja boleh amal. Kalau anak kecil, kita tolong amal pada dia dan kita baca pada air bagi dia minum. Insya-Allah anak-anak akan kuat ingatan anda insya-Allah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.